Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Satu efisien? Sihat ke semua? Alhamdulillah, cikgu doakan semua-semua sihat walafiat dan seadanya bertenaga untuk hari ini. Baiklah. Sebelum cikgu mulakan kelas hari ini, cikgu nak tanya kedatangan hari ini. Ketua kelas, semua hadir ke? Semua hadir hari ini? Bagus, Alhamdulillah. Tepuk untuk diri sendiri sebab kamu semua berjaya menghadirkan diri dekat kelas hari ini. Okey, baiklah. Sebelum cikgu mulakan topik kita pembelajaran hari ini, cikgu nak tanya balik ataupun cikgu nak rewind balik untuk pembelajaran kita pada minggu lepas. Siapa boleh angkat tangan dan beritahu apa kita belajar minggu lepas? Amir? Ya? Seni craft. Betul. Baik, kami ingat lagi ya, pada minggu lepas kita belajar seni craft dan cikgu harap kamu semua dapat menerima pengalaman dan belajar dengan seadanya. Baik kan? Sebelum itu, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak tunjukkan satu gambar kepada kamu semua ya. Baik. Baik, kamu lihat ni. Nampak tak apa yang cikgu tunjukkan dekat sini? Ini merupakan gambar apa? Gambar KLCC. Betul. Apa yang kamu boleh cakap ataupun jelaskan kepada gambar KLCC ni? Ya, Zura. Zura ada. Zura angkat tangan tadi. Okey. Ada garisan apa? Garisan melengkung. Pandai Zura. Baik. Kamu nampak kat sini. Ada garisan melengkung. Dua bangunan ni ada garisan melengkung. Okey. Cikgu nak tunjukkan lagi satu gambar pula ya. Okey, bersedia? Okey, cikgu nak tunjukkan gambar ini pula. Okey. Apa yang kamu nampak daripada gambar ini? Ini merupakan gambar apa? Tadi siapa cakap tadi? Angkat tangan. Adam. Okey, Adam. Ini gambar siput sedut. Okey, cikgu tak pasti ini sebut sedut ke apa, tapi ini dah siput. Apa yang kamu nampak dekat siput ni apa dia? Ada lingkaran. Itu garisan lingkaran. Baik, pandai semua. Senang kerja cikgu hari ini ya. Baik. So hari ini apa yang kita belajar adalah topik yang paling penting iaitu topik garisan. Baiklah. Garisan. Garisan itu apa itu garisan? Okey, cikgu nak tanya apa itu garisan? Siapa boleh jawab? Tak tahu eh? Okey, baik, cikgu akan jelaskan. Garisan adalah satu kesan titik, nampak tak yang cikgu highlight tu, yang bergerak dihasilkan dengan menggunakan suatu alat atau media yang bermula dari satu titik permulaan merentasi suatu kawasan. Okey. Maksudnya satu titik ke satu titik. Okey, sebagai contoh kan terdekat kan. Okey. Kemarin yang cikgu pegang ni. Okey. Kamu nampak tak? Kalau kita buat satu titik dan satu titik, kita tarik, kita akan menghasilkan satu apa? Siapa teka? Satu garisan. Okey, pandai semua. Baiklah. Itu yang dimasukkan kepada satu kesan titik. Okey, yang bergerak. Baik. So, ada lagi contoh-contoh yang kamu boleh nampak dekat sekitar kamu ni lah. Semuanya adalah bermula dengan garisan. Apa saja. Kamu punya buku tu pun bermula pada garisan. Maksudnya, ada titik-titik yang menghasilkan buku kamu jadi petak dan sebagainya. Betul tak? Okey, itu adalah maksudnya garisan. Baiklah. Dan garisan ini boleh diolah untuk mencipta rupa, jalinan, tone, corak dan untuk menimbulkan bentuk, ruang dan pergerakan. Maksudnya garisan ni boleh diolah lah untuk mencipta rupa, jalinan, apa-apa saja corak kan. Macam contohnya daripada rupa. Maksudnya daripada garisan, kalau nak lukis muka orang, kalau kamu sendiri, kalau lukis orang lidi ke apa, kita menggunakan garisan, betul tak? Itulah maksudnya. Garisan ni diolah menjadi rupa, jalinan. Jalinan tu macam contohnya kita buat stroke ataupun color-color dalam satu lukisan tu nak nampakkan bayang sebagaimanapun akan menggunakan garisan juga. Dan juga tone, corak dan juga menimbulkan bentuk, ruang dan juga pergerakan. Pergerakan tu cikgu rasa dia melingkupi ruang. Maksudnya kalau ruang-ruang dalam satu bangunan ada ruang kan. Itu adalah mengikuti dalam sudut daripada garisan juga. Dan kalau nampak itu ini semua adalah termasuk dalam satu kesan titik yang bermula daripada garisan tadi. Baiklah, terdapat pelbagai jenis garisan. Tapi kat sini cikgu nak highlightkan 3 jenis garisan itu yang berada dekat sekeliling kita ini. Baiklah, contohnya, okey, kalau kata untuk daripada segi semula jadi, okey, kalau kamu tengok pokok buluh kalau kamu nampak pokok buluh tu daripada dekat dengan belakang,
bila kamu berhadapan dengan depan tu, kita akan nampak garisan yang pokok buluh tu tebal. Baik. Kalau dekat belakang siapa tahu? Azam, dekat belakang itu nampak garisan dia jadi kecil halus. Maksudnya garisan halus dan juga garisan tebal itu berada di depan. Okey. Bagi contoh lain lah, kalau kata pokok kaktus daripada atas kita tengok, kita nampak apa dia? Garisan apa? Garisan berpacar. Maksudnya nampak macam bintang-bintang kan? Satu lagi kalau semua jadi macam contoh yang cikgu dah tunjuk tadi, macam contoh siput. Contoh siput tu pun dia melingkar. Okey. Yang kedua pula, okey, untuk garisan yang dibuat pada manusia. Macam contoh tadi tu KLCC. KLCC dia melengkung. Okey. Dan juga pagar tu kamu nampak tak dia macam garisan yang nipis kan? Contohnya lepas tu macam kalau kereta api. Kalau kereta api tu ada rail. Kalau ada rail tu kita nampak garisan dia macam melintang. Tapi setiap ada tebal dan juga nipis cikgu rasa ya. Dan satu lagi garisan yang juga memaparkan seni visual. Maksudnya daripada garisan ni boleh menghasilkan hasil seni juga. Daripada hasil seni tu yang cikgu nampak dia boleh jadi macam bentuk pengayaman. Ayam tu maksudnya dekat kalau kamu nampak macam mengkuang ke ataupun hasil-hasil yang menggunakan apa nama tu? Kalau kita menganyam semua tu kan. Macam buat beg apa semua tu menggunakan anyaman tu. Itu pun kita boleh nampak ada satu jalinan ruang yang garisan yang menghasilkan macam bentuk zigzag. Itu pun dah nampak itu adalah dihasilkan daripada garisan dan juga macam contohnya logo. Kamu tahu tak logo Kementerian Pendidikan Malaysia macam mana? Siapa boleh jawab? Angkat tangan siapa? Boleh? Dia bentuk macam tebal. So bila tebal tu kamu akan nampak garisan-garisan lah. Garisan-garisan yang tebal kat KPM logo tu kan. Dan juga sebagainya. Dan juga boleh menghasilkan hasil seni. Baik, sekarang kita akan mengadakan aktiviti dalam kelas di mana cikgu nak kamu semua mencuba melakukan atau melakar setiap garisan yang ada dekat sekitar dalam kelas ni. Sebanyak 4 garisan dan cikgu nak kamu beri explanation, memberikan penjelasan apakah garisan tersebut. Sebagai contoh cikgu nak kamu, okey, nampak tak dekat dalam kertas A4 yang cikgu dah bagi tu? Siapa tak dapat lagi angkat tangan? Okey, semua dah dapat. Baik. So, cikgu nak kamu buat garisan, 4 garisan. Buat garisan dan cikgu nak 4 jenis garisan bersama dengan contoh objek yang berada dekat dalam kelas ini. Baik. Boleh tak semua? Cikgu bagi masa dalam 10 minit. Sebagai contoh ada satu contoh yang cikgu bagi sebagai contoh. Okey, contohnya bentuk beg. Kalau beg bentuknya ada melingkar dekat dalam beg tu kan? Okey. So cikgu nak kamu lukiskan garisan melingkar dan juga berikan contoh apakah itu garisan yang kamu telah hasilkan melalui apa yang kamu nampak. So daripada situ cikgu boleh menilai dan juga cikgu boleh tahu kamu memahami garisan apa yang tengah kamu lukiskan itu. Baik. Dan selepas siap, cikgu nak volunteer ataupun cikgu nak panggil 2 atau 3 orang. Tapi kalau tak cukup masa, cikgu akan panggil seorang saja untuk datang ke depan kelas dan juga memberi penerangan tentang apa yang telah kamu dapat melalui garisan yang berada dalam sekeliling dekat kelas ini. Baik. Boleh tak semua murid ataupun pelajar? Okey, kita mulakan aktiviti ini sekarang. Baik, masa 10 minit telah pun tamat. Baik, sekarang cikgu akan panggil salah seorang daripada kamu semua untuk datang ke hadapan dan membentangkan apakah hasil yang kamu dapat garisan daripada objek dekat dalam kelas ni. Baik, cikgu akan panggil seorang volunteer. Siapa yang nak datang saya saja pun boleh. Okey, Farah, boleh datang sini, datang depan. Okey, tunjukkan hasil apa yang kamu dapat hari ni. Boleh, tunjuk kat cikgu.
Okey, nampak tak dekat sini yang Farah telah hasilkan? Baik, ada 4 jenis garisan yang Farah telah hasilkan. Baik, cikgu nak kamu explain apa yang kamu dapat hari ini, Farah. Baik, kamu explain ya. Baik. Yang pertama, ada zigzag. Okey, zigzag ini kamu dapat ada daripada apa? Beg sekolah. Pandai. Okey, bagi contoh dekat tepi zig ni. Ini merupakan garisan zigzag. Okey, baik, bagus. Bagus. Good job, Farah. Okey, yang nombor 2 adalah pembaris. Pembaris, ya, pembaris. Pembaris ini, ya, ia melingkupi adalah garisan tebal. Okey, betul. Ini yang cikgu mahukan. Okey, kamu nampak apa yang kita dah pembelajaran kita hari ini. Okey, yang seterusnya, bagus Farah. Cikgu suka. Okey, yang seterusnya adalah bersudut meja. Dekat meja. Okey. Baik, kelas kamu tengok kamu punya sekeliling dekat tepi itu adalah daripada garisan apa? Garisan bersudut. Baik, bagus Farah, bagus. Okey, dan yang terakhir adalah melengkung. Jam tangan. Kamu ada pakai jam tangan ke Farah? Oh, tak ada. Kamu tengok jam tangan siapa? Jam tangan cikgu. Ya Allah. Cikgu pada perasan yang bahawa jam tangan cikgu ni ada melengkung dekat tepi dia. Jadi cukuplah, complete lah 4 jenis garisan yang telah Farah hasilkan. Cikgu tunjuk secara dekat. Okey, nampak? Okey, yang itu garisan zigzag, garisan tebal, garisan melengkung dan juga garisan bersudut daripada meja. Alhamdulillah, Farah, terima kasih kerana berkongsi dekat dalam kelas kita ni bersama dengan rakan-rakan lelaki lain. Okey. Tepuklah semua, bagi semangat untuk Farah. Terima kasih Farah. Okey. Terima kasih sebab mencuba menghasilkan karya yang cantik yang cikgu suka sangat ini. Baik. Baiklah. Aktiviti terakhir kita pada hari ini adalah aktiviti pengukuhan di mana cikgu nak melihat sama ada kamu faham ataupun tidak segala jenis garisan yang ada dan juga cikgu nak kamu padankan dengan apa yang ada dekat hadapan ini. Ambil nama-nama jenis garisan ini dan tampal kepada setiap garisan-garisan gambaran yang ada kat hadapan ni. Baik, sekarang cikgu nak 4 orang volunteer untuk datang membuatkan 2. Baiklah, kita panggil yang pertama, Siti. Baik, Siti datang ke hadapan. Baik. Siti nak pilih yang mana Siti? Apa? Yang pertama ke yang mana? Mana-mana boleh. Okey, Siti pilih apa? Garisan nipis. Baik, Siti ambil garisan nipis. Siti, bagus ni Siti. Okey, Siti nak letak dekat mana? Dekat sini. Baik. Pasti ke Siti? Kelas, betul ke kelas? Betul Siti. Pandai Siti, terbaik. Okey, seterusnya Siti nak buat berlingkar. Baik, cikgu. Kamu ambil, okey, berlingkar. Berlingkar sebenarnya dekat mana? Cuba cek mana dekat mana. Melingkar dekat atas ini. Baik, pandai Siti. Alhamdulillah, betul. Betul tak kelas? Tepukkan untuk Siti. Baik. Sekarang kita panggil lagi siapa? Farid. Farid, datang ke depan Farid. Okey, cikgu dah pasang kamu daripada tadi nak mencuba. Okey, sekarang Farid kamu ambil garisan mana yang kamu nak? Garisan tebal. Okey, boleh. Garisan tebal. Baik. Farid lekatkan garisan tebal. Betul. Okey. Betul tak kelas? Garisan tebal. Betul Farid. Okey, satu lagi Farid. Garisan, okey, berpancar. Baik. Okey, cikgu tampal ya. Okey, berpancar. Okey, baik. Betul tak kelas? Betul Farid. Okey, betul. Maknanya kita dah dapat 4 jawapan garisan yang betul. Dan cikgu nak panggil lagi 2 orang untuk panggil ni. Okey, tepuk tangan kelas untuk Farid. Okey, seterusnya kita panggil siapa? Hawa. Hawa, silakan datang ke depan Hawa. Okey, Hawa nak ambil bersudut. Boleh. Bersudut tadinya kita ambil tadi tu yang meja tadi kan Hawa kan? Betul? Okey. Hawa letak kat sini juga betul. Okey, nampak ke bersudut? Okey, betul. Bersudut. Okey, baik. Dan juga, okey, Hawa nak letak kat mana lagi? Melengkung. Baik, boleh. Melengkung Hawa. Baik, nampak kat mana yang melengkung tu? Dekat sini. Betul Hawa. Betul tak kelas? Betul. Kita tepukkan untuk Hawa. Okey, yang terakhir cikgu nak panggil siapa? Siapa lagi? Najib, boleh datang ke depan Najib. Tepukkan untuk Najib. Okey. Najib akan cuba. Okey, cuba. Okey, garisan cuba. Garisan beralun. Okey, betul tak kelas? Ini garisan beralun. Betul, tepuk sekalian, tepuk tangan. Dan yang terakhir sekali adalah garisan putus-putus. Okey, terima kasih Najib kerana kamu telah melakukan kerja yang bagus. Baik.
Sekarang ni cikgu dah faham dan semua kelas dah tahu dah kan jenis-jenis garisan yang ada. Kamu boleh tengok contoh-contoh dekat sini. Semua ni adalah merupakan jenis garisan yang digunakan dalam seni reka. Okey, baiklah kelas. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, so untuk refleksi hari ini, cikgu ingin bertanyakan ataupun cikgu ingin memanggil salah seorang daripada pelajar kelas kita. Siapa volunteer untuk beritahu apakah yang kita telah belajar hari ini? Boleh tak siapa-siapa bangun seorang? Yang apa tu? Yang rasa confident, yang rasa bersemangat untuk beritahu apa pembelajaran kita hari ini. Okey, dipersilakan Adam. Okey, Adam bangun. Okey, apa yang kamu belajar hari ini? Okey, betul. Hari ini kita telah belajar tentang garisan dan juga cara melukis pelbagai jenis garisan. Okey, garisan ni sangat penting ya. Okey, sebab dalam kehidupan kita ni dan juga dalam seni visual, tanpa garisan ni, rupa dan bentuk tidak dapat dihasilkan. Jadi pentingnya garisan ini adalah dalam kehidupan seharian kita semua. Okey, kelas semua dapat tak? Okey, kalau dapat tepuk pada diri anda sendiri sebab kita telah belajar sesuatu yang amat menarik hari ini. Tepuk. Okey, baik, bagus. Dan okey, jom semua kita angkat kertas yang kamu telah hasilkan tadi dan juga ucapkan tahniah kepada diri kamu sendiri. Okey, dan juga cikgu berdoakan kamu semua berjaya dan juga kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya pada minggu hadapan. Assalamualaikum.